cinta yang... Assalamualaikum semua. Apa khabar? You all, hari ni kita makan telur rebus je dengan chili oil. Sedapnya. Assalamualaikum. Duduk kat makan tu jangan berdiri saja. Kau nak makan belum? Ha? Balik kerja ke saja? Saja bawa balik kerja. Kalau kerja ni terasa macam lapar sangat, baru nak makan. Sajaklah punyalah tadi sibuk kat buat kerja. Orang ramai tadi. Terima kasih lah siapa yang datang tadi, support tadi kan. Ya Allah, orang ramai gila. Orang daripada Brunei ni, sampai saja tak terkejar nak melayan. Sumpah, sampai tak terkejar nak layan. Tangan ni ada dua je kan. Dua orang kata saja nak tu, saja nak tu apa semua kan. Ya Allah, orang datang macam dia tu aku punya kedai pula. Punyalah orang datang ni, ya Allah, berpusuk-pusuk orang datang. Tak berhenti-henti daripada pagi sampailah petang. Sebab Sajat kan today is my first day masuk kerja. Orang datang, ya Allah, sampai menunggu Sajat. Sajat minta maaf lah sangat-sangat ya. Sajat minta maaf lah sangat-sangat kalau Sajat tak sempat nak layan. Ada sampai menunggu tu, tak kuasa tunggu Sajat. Dia kata, lemas aku dengan kau dia. Macam tu. Sebab tangan ni ada dua je sayang. Dua je kan. Lepas tu kita layan seorang-seorang. Sajat kalau layan, Sajat layan penuh dengan perhatian. Sajat layan penuh dengan, orang kata apa tu, macam bila orang nak beli kan. Sebab orang beli produk-produk ni bukannya RM1, RM2. Harga mahal kot. So bila kita nak bagi tahu ke orang ni, kita nak ceritakan benda apa yang bagus, apa yang tidak. Sajat tak nak lah kerja tu macam apa tu, layan-layan sebelum ni, lepas tu dah tinggalkan customer macam tu. Sajat tak suka. Sajat suka layan kan. Sajat layan penuh dengan perasaan. Sajat akan layan satu persatu. Sajat percaya bila kita bagi sesuatu penerangan pada orang, orang akan suka. Lagi orang rasa macam gembira. Faham tak? Sajat campur dengan ni, butter. Jangan butter kakak. Sajat tak komplit. Sajat tak butter. Tak? Sebenarnya susu ni
Dia tak ada istilah low fat, full fat, tak ada. Bukan bermakna kita makan susu low fat tu kita kurus, tak. Ini daripada macam mana kita cara pengambilan kita. Kenapa saya ajak makan munya? Sebab crunchy sangat. Sejuk ya. Saya makan dulu lah. Bye. Makan.